Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kamu nak tengok contoh terbaik pada kehidupan, ialah pada Rasulullah SAW. Nabi ni ialah orang yang paling baik dengan isterinya, sehingga dia tidaklah mana macam kita memaki hamun dan sebagainya. Adapun bersuara jerkah dan sebagainya, itulah pandangan ulama, Nabi tidak bersifat demikian. Cuma di segi syariat, dibenarkan orang laki-laki yang berstatus suami meninggikan suara untuk mengajar isteri. Kenapa? Kerana ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, laki-laki dia memimpin kaum wanita, iaitu isterinya. Maka kalau dalam tentera, dalam polis dan dalam macam-macam, dia tinggikan suara, maka orang mudah mengikut disiplin. Faham lagi? Begitu juga guru boleh meninggikan suara dengan murid. Ibu bapa boleh meninggikan suara kepada anak-anak. Kita nak tinggi suara dengan mak ayah kita, haram. Ibu bapa kita tinggi suara dengan kita, harus. Untung ibu bapa kita. Dah. Itu hak dia. Dan kita nanti bila ada anak, kita dapat balik hak tu. Faham? Kita boleh tinggi suara dengan anak kita pula haram tinggi suara dengan kita. Faham lagi? Dia ikut tertib masing-masing. Sebab tu dah. Tinggi suara dengan isteri sebenarnya tidak dilarang syarak. Yang dilarang ialah sifat sebagai apa panggil benda Allahu Rabbi. Barang itu dilarang syarak. Barang ni marah sama dengan bini. Suara tinggi sama. Faham? Macam gila. Nah, ada pun sekali masa dia salah je kita tinggi suara, itu betul. Dibenarkan syarak. Ada isteri yang suara kita perlahan, dia sudah ikut. Ada isteri yang kita tepik pun, dia waduk. Betul tak? Ini macam lembu. Nampak? Ada lembu yang tak payah tuang dia bunyi. Tuang dia turun, ikut belakang. Ada lembu yang tuang dia kena panggil tu. Baru ikut. Faham? Jadi tengok, kalau kita mampu tidak bersuara tinggi dengan isteri, itu yang terbaik. Tapi gitulah rapang, suara rendah nak ikut suara tinggi, dah ikutmu. Kita bergalu nak bergalu.